أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita selawat sama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Sidang penonton, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan selamanya kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Sekali lagi Allah mengizinkan untuk kita bertemu dalam siri kuliah online ini yang dibawakan khas daripada page Surau An-Nur, Bandar Seremban Selatan, Fasa 2A. Dan seperti biasa, alhamdulillah, pada malam Ahad akan bersama dengan saya, insya-Allah, Ustaz Irwan, untuk sama-sama kita berkongsi, untuk sama-sama kita mengambil iktibar, mengambil ibrah, berdasarkan kita tadabbur akan beberapa ayat suci Al-Quranul Karim, insya-Allah. Baik tuan-puan sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila mana Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada kita untuk kita menunaikan satu daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya itulah taufik
yang sangat besar Allah berikan kepada kita. Sebab apa tuan-tuan? Kita ini hamba yang lemah. Kita tak berdaya nak buat satu benda pun, melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jika hari ini kita sibuk dengan urusan dunia sekalipun, tapi bila mana Allah gerakkan hati kita untuk hadir berjamaah ke masjid, Allah gerakkan hati kita ketika ini untuk berjamaah bersama dengan isteri dan juga anak-anak kita di rumah, dan Allah gerakkan hati kita untuk waktu ini untuk kita buka FB dan kita mendengar sedikit perkongsian ilmu, untuk kita mendidik jiwa kita. Bahkan mungkin ada orang yang membiarkan dahulu live ini dan lihat nanti pada waktu malam, tak ada masalah. Yang penting bila mana Allah menggerakkan hati kita, Allah menggerakkan perbuatan kita, Allah menggerakkan iman kita, untuk kita melihat satu kebaikan. Sesungguhnya tuan-tuan, saat itulah saat yang amat membahagiakan kita. Bahkan kita merasakan bahawa ya Allah, nikmatnya hidup dunia ini dipandukan dengan bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, pada malam minggu ini, pada malam Ahad kali ini, saya nak berbicara dengan tuan-tuan, sedang jemaah, sedang penonton, abang kakak sekalian, untuk membicarakan di bawah satu tajuk, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sentiasa dekat dengan kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sentiasa dekat dengan kita. Artinya Allah sikit pun tidak pernah menjauhkan dirinya kepada kita. Tetapi apa yang berlaku? Mungkin barangkali kita sendiri yang cuba menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan macam mana tuan-tuan, kita sering dengar lawangan azan di masjid. Kadang-kadang kita dah set dah alarm di telefon untuk waktu solat dan sebagainya. Tetapi kita yang sengaja tak nak mendekati Allah Subhanahu wa taala. Kita yang membuat pilihan untuk menangguhkan solat dan sebagainya. Kita yang buat pilihan tak nak baca Al-Quran. Kita yang membuat pilihan untuk meninggalkan perkara kebaikan. Bahkan tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, kita kena sentiasa syukur kepada Allah. Sebab bila mana kita direzekikan untuk buat kebaikan, perkara kebaikan, perkara kebajikan, seolah-olah kita amat buat kebajikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebenarnya bukan begitu. Allah ajarkan kita, sering saya sebut dalam kuliah-kuliah saya, Allah berikan satu gambaran dalam Al-Quran dalam surah Luqman ayat ke-12 muka surat 412, berkaitan tentang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam Al-Quran, anishkur lillah, sentiasalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jua kita dapat nikmat, kebaikan, kesihatan dan sebagainya, syukur sungguh-sungguh kepada Allah. Sebab kelebihan bersyukur tersebut, fadilat dan sebagainya, kata Allah, fa innama yashkuru nafsi, kebaikannya, kejayaan syukur tersebut datang balik kepada diri mereka sendiri yang mengucapkan syukur itu. Tetapi bila mana seorang hamba tersebut buat pilihan, tak nak bersyukur pun kepada Allah, Allah apa kisah, tak heran pun sebenarnya. Sebab Allah tu maha kaya, ghaniyun hamid, dan maha sempurna kepujiannya. Sebab itu tuan-tuan, tajuk ini mungkin agak jadikan kita insaf, insaf kepada Allah SWT. Sesungguhnya Allah sentiasa dekat dengan hamba-hambanya, tetapi hamba ni sendiri yang cuba menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan. Kita boleh buka Al-Quran, jom buka Al-Quran sama-sama. Ambil Al-Quran, keluarkan Al-Quran. Kita akan cuba tadabbur satu ayat daripada surah yang panjang, surah Al-Baqarah, dan ayat ini terletak pada juzuk yang kedua. Pada juzuk yang kedua, iaitu pada ayat ke-186, muka surat 28. Ingat, ayat 186 pada surah yang kedua, pada muka surat 28 sebelah kiri dan bawah sekali. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, bila mana orang tanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila ada orang bertanya kepada kamu, bersoal, menyoal kepada kamu, bagi tahulah kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Tanya tentang siapa? Tentang Allah Subhanahu wa taala. Tanya, apa kata Allah? Fa inni qarib, sesungguhnya aku, kata Allah, sentiasa hampir kepada mereka. Hampir kepada mereka, dapat dengan kita ni semua ni. Dan kata Allah lagi, ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Nampak tak? Falyastajibu li, maka hendaklah mereka menyahut seruanku dengan mematuhi segala perintahku. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. La'allahum yarshudun, agar mereka semua ini termasuk golongan mereka yang mendapat petunjuk. Nampak tak tuan-tuan? Ayat yang tak berapa panjang, ayat yang sekitar dua baris suku sikit, mengingatkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada kita semua, melalui ayat ini, apabila orang bertanya kepada baginda Nabi berkaitan tentang mengenai Allah Subhanahu wa taala, kau Muhammad, kata Allah, jawablah, fa inni qarib, sesungguhnya Allah itu sentiasa dekat dan rapat dengan mereka. Bila mereka berdoa kepada Allah, Allah akan perkenankan. Kalau berdoa lah, kan, kalau tak berdoa nak dapat macam mana, kan? Jadi bila mana permohonan mereka berdoa, doalah kepada aku, kata Allah SWT, aku akan perkenankan permohonannya, dan hendaklah mereka itu menyahut seruanku. Artinya apa? Kita nak doa kepada Allah, nak Allah tunaikan kehendak kita, tetapi kita ni lihat sangat nak tunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Macam mana Allah nak tunaikan permintaan kita, kan? Kita minta macam-macam kepada Allah, minta itu, ini dan sebagainya, tapi bab perintah Allah kita sambil lewa. Jadi tepuk dada, tanya iman masing-masing. Boleh pakcik? Makcik? Kan? Tak marah ni? Tak, saya tak marah pun. Cuma nak ingatkan musabah sama-sama. Kita ni manusia yang lemah, sama juga saya, tuan-tuan pun sama juga, tuan-tuan. Jadi kita ingatkan diri kita sendiri. Sesungguhnya Allah tak pernah menjauhkan dirinya daripada hambanya, tetapi ada kala hambanya itu yang cuba menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengar azan boleh solat, tapi dia buat pilihan, nanti dululah. Nampak Quran dan dia mampu untuk membaca, dia kata nanti dululah. Kan? Artinya dia sendiri yang menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana Allah tak tunaikan perintah, tak tunaikan hajat dia, dia marah Allah. Tapi perintah Allah kau tak buat, kan? Allah suruh kau abaikan dan sebagainya. Bahkan kata Allah, ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan perkenankan apa jua permohonan kamu, mintalah kepada aku, kata Allah. Falyastajibu li, aku akan, tapi sahut seruan Allah, ikut perintah Allah. Wal yu'minu bi, dan berimanlah sungguh-sungguh kepada aku, kata Allah. La'allahum yarshudun, agar kamu semua ini, kata Allah, tergolong dalam mereka yang mendapat petunjuk. Tuan-tuan, ayat yang pendek ini dia merupakan salah satu ayat kegemaran saya jugalah sebagai muhasabah sama-sama. Kadang-kadang kita ni manusia juga, tuan-tuan, diuji dengan permasalahan, diuji dengan ujian-ujian dan sebagainya. Kita kena ingat, ya Allah, bila dengar ayat ni, ingat balik ayat ni, ya Allah, pujuk hati sendiri. Apa nak jauhkan diri?
Allah akan berikan ujian kepada mereka yang mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kata Allah. Ujian yang sampai kepada kita, ujian Allah berikan kepada kita dan kehidupan dunia hari ini, Allah akan berikan kepada mereka yang mampu untuk menanggungnya, untuk menerimanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi ujian sampai, kita mampu sanggung. Dan kita pujuk hati kita macam mana? Ingat, ya Allah, adakah kau jauh? Tidak, Allah tak jauh. Kita bila diuji macam tu, sepatutnya kita semakin dekat dan rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin kuat ujian tersebut, semakin rapat kita dengan Allah. Bukan semakin diuji kita semakin jauh, tidak. Kita diuji dengan ujian yang bertimpa-timpa kadang-kadang. Sebenarnya Allah nak lihat sejauh mana kebergantungan kita, tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab tuan-tuan, ibu ayah sekalian, bila mana kita dalam keadaan down, kadang-kadang kita stres dan sebagainya, ingatkan ayat ini. Ayat 186 surah Al-Baqarah. Apa kata Allah? Ulang balik. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila orang bertanya kepada kamu, wahai Muhammad, tentang diri aku, tentang Allah ini, beritahu, fa inni qarib. Allah sentiasa dekat dengan mereka. Artinya dekat dengan kita. Kita nak minta Allah tolong kita, dekatkan dengan Allah, bina hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab tuan-tuan, bila mana kita baca ayat ini, kalau kata kita tengah lemah semangat dan sebagainya, kita akan rasa bertambah energi kembali, semangat dan sungguh-sungguh. Sebab ayat ini tuan-tuan, dia datang sebagai satu antibiotik, kebaikan yang sangat hebat. Mari kita lihat macam mana dia berlaku. Jom. Okey, kita cuba detailkan sedikit berkaitan tentang ayat ini. Boleh buka Quran. Muka surat 28. Mana yang baru masuk tu, yang baru dengar tu, yang baru dengar, muka surat 28. Okey. Ayat 186 surah Al-Baqarah. Bawah sekali. Kita lihat. Kita ambil potongan yang pertama. Apa dia? Wa idza sa'alaka ibadi anni. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, mengenai aku, kita lihat dah ayat ni pendek. Kita lihat hanya satu potongan ayat, tapi dah mendatangkan satu frasa yang sangat menarik. Kadang kita tertanya, siapa yang nak bertanya tentang Allah ni? Apanya tuan-tuan? Artinya orang yang ingatkan Allah, orang yang tahu ada Allah. Kita lihat ayat ini, Allah menggunakan kalimah wa idza. Wa idza, artinya idza tu maksud apabila dan apabila. Okey, dan apabila. Dalam Al-Quran, tuan-tuan akan jumpa ada dua kalimah yang beza satu huruf saja. Satu idza, yang kedua iz. Idza, yang kedua iz. Idza, alif hamzah bawah, zal dan alif, idza. Kalau iz, alif hamzah di bawah, zal tapi mati. Iz dan juga iza. Okey. Kalau merujuk kepada ulama mufassirin, menyatakan bahawa kalau Allah menggunakan kalimah wa iz, contoh surah Al-Baqarah juga, contoh minggu lepas kita bincang sebagainya, ataupun sebelum ni, berkaitan dengan wa iz qala rabbuka lil malaikah, muka surat yang ke-6 dalam Al-Quran. Allah gunakan kalimah wa iz qala rabbuka lil malaikah. Dan apabila Allah berfirman kepada golongan malaikat, bila kalimah iz itu artinya benda yang telah berlaku. Ingat, dalam Al-Quran kalau kita jumpa kalimah iz, wa iz dan sebagainya, dia bercerita tentang kisah yang dah berlaku. Yang dah berlaku lah. Artinya yang dah berlaku pada sama ada sebelum kejadian Nabi Adam ke dan sebagainya, itu dah berlaku. Tu kalimah iz. Tapi bila mana kalimah iza, dalam contoh ayat ini guna kalimah iza, artinya benda yang sedang berlaku dan akan terus berlaku. Iza artinya benda yang sedang berlaku dan akan terus berlaku, dan sampai ke hari kiamat dia akan berlaku. Iza. Contoh, iza, kan kata Allah dalam ayat ni guna iza. Kata dan apabila. Apabila. Iz pun apabila juga, tapi nak kena kenal iz ke iza. Tu sebab tuan-tuan,
Ada beberapa orang yang pernah tanya pada saya, Ustaz, boleh tak Ustaz, saya ni kalau nak baca Al-Quran, nak baca bahasa Arabnya lambat, hatam Ustaz lambat. Boleh tak kalau saya nak baca terjemahan sahaja? Cepat sikit habis Ustaz sebab bahasa Melayu. Saya cakap boleh, tak ada masalah. Tetapi kita akan kurang faham. Sebab is dan iza diterjemahkan dengan apabila. Boleh tengok Quran, tak ada masalah. Tengok Quran. Okey. Tuan-tuan lihat dalam surah Al-Baqarah, contoh, ayat ke-30, wa idz qala rabbuka lil malaikah. Dan apabila Allah berfirman kepada malaikat, iz, kalimat wa idza, dan apabila sama juga. Dia macam nak kenal. Itu sebab tuan-tuan boleh baca terjemahan, tapi kena lihat juga kalimah yang diguna pakai dalam bahasa Arab tersebut, dalam Al-Quran tersebut guna kalimah apa, iz ataupun iza dan sebagainya. Sama juga konsepnya kalau digunakan Tuhan, kan, terjemahannya Tuhan, Rabbi Tuhan, Ilaha Tuhan. Kadang-kadang kalimah Malik pun diterjemahkan dengan Tuhan juga. Jadi tak mengenai masa tu. Jadi kita lihat juga pada ayat di kalimah bahasa Arabnya, kalimah Al-Qurannya gunakan apa. Okey, sebagainya. Baik, kita lihat tadi. Iza artinya apabila. Dan sepatutnya ada setengah pendapat kata lagi sesuai gunakan dengan in. In. Okay, contoh. Wa in sa'alaka ibadi anni. Apa arti in? Kalau in artinya jika. Kan? Tadi iza. Dan apabila hamba-hambaku bertanya. Contoh. Kalau kata wa in sa'alaka ibadi. Dan jika hamba-hambaku bertanya. Sama tak dalam bahasa Melayu? Macam sama, tapi tak serupa. Okey, sama tapi tak serupa. Okey. Apa bezanya? Macam ni. Beza di antara in dan juga iza, saya cuba datangkan satu analogi. Satu analogi ni satu penceritaan lah. Okey, penceritaan satu perumpamaan. Contoh, katalah satu hari kita ni ataupun satu hari ataupun kita sendirilah, katalah kakak-kakak yang ada anak askar contohnya, kan, ada anak askar tentera lah saya cerita. Sebab apa tentera? Sebab tentera ni akan keluar berjuang, akan keluar mempertahankan negara dan sebagainya. Contohlah, contoh kita tengah keadaan sekarang ni tengah COVID, kan. Sepatutnya anak-anak duduk kat rumah. Tiba-tiba anak kita ni askar. Dapat surat pula kena lapor diri pada kem-kem sekian-sekian dan sebagainya. Kita berseberat hati nak lepaskan. Ya Allah, sekarang ni tengah COVID ni, tengah risau ni. Tiba-tiba dapat pula panggilan anak kita, frontliner lah, maklum kan, kena bertugas dan mengutamakan negara daripada keluarga sendiri. Okey, dia keluar. Tiba-tiba bila dah keluar tu, bila keluar pergi daftar diri di kem-kem dan sebagainya, dan kita pun tertunggu-tunggu. Dan kita tertunggu-tunggu khabar gembira daripada anak kita. Lepas dia pergi tu, masuk seminggu pertama dia tak maklumatkan pun, tak ada tag kita, tak ada call dan sebagainya. Masuk pula pada bulan kedua pun sama juga. Dah lah seminggu pertama tak call, sampai tak call, rupanya anak kita keluar kuarantin dan sebagainya. Telefon semua dirampas, dipegang. Bulan pertama tak call, bulan kedua pun tak call. Kita ni kat rumah rindu ni, tak tahu berita apa khabar anak kita ni. Dah kena keluar tadi kan, dalam perjalanan tu bukan jauh dan sebagainya. Kita akan rasa macam dub-dub. Satu, sampai ke anak aku lapor diri di kem tersebut, dan dekat kem tu pula apa yang berlaku, apa kerja dia, apa yang perlu dia buat dan sebagainya. Jadi kita tertanya-tanya, sampai kan mungkin kita duduk risau-risau tu, ada pula sesedara kita tanya dan sebagainya. Dia kata, Leha, dia kata, anak kau askar kan? Itu dia pergi, apa cerita dia? Apa jawapan kita? Kita akan kata, entah, tak juga kan. Mesti jawapan kita, tak tahulah. Dia cakap, tapi tak apalah, mungkin baik-baik sebagainya. Bila balik? Tanya, bila balik? Tak apalah, apabila anak saya balik nanti saya gembira lah. Ataupun cakap, jika saya balik saya akan gembira lah. Guna istilah tu sama.
apabila ataupun jika. Maksudnya kalau kita nak analogi ni tuan-tuan, berkaitan tentang apabila dan jika ni, contoh, kalau kata kita sebut apabila, kita mengharapkan dia akan balik. Tapi kalau jika ni macam jika ni tak balik pun tak apalah, itu beza kan. Artinya istilahnya, apabila artinya kita mengharapkan, walaupun kita tak dapat khabar berita anak kita tadi, dia pergi lapor diri tu sampai tak sampai, hidup ke tak hidup sebagainya, kita akan mengharapkan dia akan balik kepada kita. Tapi jika dia kata tak apalah, dia pergi berjuang tu, jika tak balik pun tak apalah, artinya dia redha. Tu sebab perbezaan tu. Tu sebab dalam ayat ini kita lihat bagaimana Allah sebenarnya tuan-tuan, mengharapkan kita ini sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa idza, bukan dengan in. Sebab Allah tak buang kita pun. Allah tak sisihkan kita. Dan kat awal dia beritahu kan, Allah sikit pun tak menjauhkan dirinya kepada kita. Tetapi kita sendiri yang cuba menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab kata Allah wa idza. Artinya Allah mengharapkan, Allah sangat mengharapkan hamba-Nya, kita ini sentiasa bertanya kepada Allah tentang diri Allah. Allah bertanya tentang diri Allah. Ya Allah. Bukan tanya Allah kau buat apa. Bukan macam tu. Bukan tanya. Bila ni kita buat kebaikan, kita akan tanya, macam mana pandangan Allah ya tak aku? Macam mana agak-agaknya Allah lihat perbuatan aku hari ni? Allah redha tak redha? Aku buat sekian ni, apa kata Allah ya? Macam mana ya? Itu maksudnya begitu. Bukan kata Allah, kau nampak Allah? Nampak tak? Nampak? Bukan macam tu. Tu kurang ajar namanya. Kan? Jadi artinya, bila nak ayat ni guna wa'iza, Allah mengharapkan daripada hamba-Nya. Padahal sebenarnya tuan-tuan, sebenarnya sikit pun tak mengharap pun, tak harap pun. Tapi Allah nak pujukkan diri kita ini. Berikan satu pujukan, satu harapan bahawa kita buat lakukan dosa sebanyak mana sekalipun, setinggi gunung langit sekalipun, Allah sentiasa mengharapkan hamba-Nya untuk berbalik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah fa inni qarib. Allah sentiasa dekat. Sebab tuan-tuan, ayat ni kita lihat sa'alaka. Dan bahasa Arab sa'alaka ini diterjemahkan sebagai fi'lun madi. Apa fi'lun madi? Past tense. Past tense, benda yang dah lepas. Sa'alaka tu benda past tense. Bahasa Arab sebagai jenis past tense. Artinya past tense ni fi'al madi lah, benda yang dah berlaku dan sebagainya. Dan maknanya di sini tuan-tuan, Allah mengharapkan kita sebagai hamba Allah sentiasalah bertanya kepada diri Allah, pada kita bertanya tentang diri Allah, walaupun sekali pun cukuplah. Macam mana tuan-tuan? Itu sebab kita perlu menjaga solat kita. Sebab solat ini ibarat kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bercakap dengan Allah, kita berbual dengan Allah. Bahkan waktu yang terbaik sebenarnya pesan, pada asalnya banyak pesan tuan-tuan, usahakan kita ikhtiarkan untuk bangun malam, untuk kita bermunajat dan mengadu kepada Allah. Allah mengharapkan untuk kita bangun. Ini kadang-kadang tuan-tuan, kita hari ini Allahu Akbar, mungkin akibat kita terlalu selesa mungkin, tilam yang empuk 10 inci mungkin, dalam keadaan bilik yang sejuk aircon mungkin, yang menyebabkan kita lena dan terus lena tidur. Sampai kita terlalai untuk bangun tahajud dan sebagainya. Ini peringatan untuk diri saya sendiri tuan-tuan. Bukan saya bangun setiap malam pun, tapi kurang-kurangnya kita usaha, kita ikhtiar. Sejujurnya tuan-tuan, mungkin tuan-tuan lebih baik daripada saya. Dia mungkin makcik-makcik, pengajar, maklum-maklum yang bangun setiap malam untuk tahajud. Saya beringin juga macam tu tuan-tuan, tapi belum diizinkan. Tak usaha tuan-tuan, usaha. Kadang-kadang dapat juga bangun, dapat pukul 5.30 sempat juga tuan-tuan, syukur alhamdulillah. Tapi ingat, saya tak update di Facebook. Saya tak update di Facebook dan tahajud tak ada. Dan saya juga saya pun tak buat jom tahajud bersama saya, tak ada. Tuan-tuan, ini amalan kita. Daftarlah status kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila di media sosial, di medsos ini, akan banyak fitnah yang berlaku. Bila mana kita buat satu benda, kita
publish di FB, publish di Twitter dan sebagainya. Dia akan mengundang, kadang-kadang sebenarnya dia membuka ruang-ruang apa katanya, membuka ruang-ruang kepada syaitan untuk masuk dalam diri kita ni, untuk menghasut kita dan sebagainya. Contoh, kita buat program, contoh, tak nak kena bersama siapa. Contoh, kita buat program, jom sahur dengan saya, kan, sahur Isnin contohnya, kita buat live. Okey, ini sahur ni pukul 4 pagi, siapa bangun sahur tak, jom bangun sahur, untung bangun sahur sebagainya. Bagus, tak masalah, orang tengok kita. Tapi perlu ke kita nak buat begitu? Sedangkan kita bangun tu pun kita seorang-seorang aja. Dalam rumah kita ada isteri, ada anak-anak lagi dan sebagainya. Mereka bagaimana? Kalau mereka tak bangun, kita ajak orang lain, kita nak buat apa? Nak mendapat nama daripada orang luar di sana. Itu juga contoh, kadang-kadang tuan-tuan, kita buat program sekiannya, kita publish di, bukan tak boleh, tu marketing, kita marketing betul, tapi bab ilmu agama ni tuan-tuan, pada saya kurang berkenan sedikit lah. Sebab takut saya lah tuan-tuan, saya tak apa nak jaga hati saya. Kadang-kadang bila kita publish, kita rasa macam orang fikir, oh baik sangat orang ni, padahal kita tak baik macam tu pun. Dan kita sebenarnya Allah tutup keaiban kita. Saya lebih prefer, lebih seronok, saya hidupkan keluarga saya dengan benda-benda macam ni. Tak perlu nak ajak orang. Kita bimbing diri kita sendiri dulu, anak-anak, isteri dan sebagainya. Bangun subuh sama-sama, contoh kan, Quran sama-sama. Kadang-kadang kita buat program dekat TV, dekat program dekat FB Live dan sebagainya, tapi orang yang berada di rumah kita tak bangun pun. Kenapa kita nak buat? Kita rasa macam, oh biar orang pandang kita hebat dan sebagainya, buat program sebagainya. Seawal kadang saya lihat tuan-tuan, bila saya lihat dalam medsos ini, orang tak tidur ke, kerana fikir macam tu. Malamnya dengan sekian, batu program pagi lagi, petang lagi sebagainya, dekat dalam memanglah kadang-kadang dia sumber rezeki dan sebagainya, tapi jangan keterlaluan. Ada masa kita perlu bermunajat terus kepada Allah SWT, daftar status dengan Allah. Tapi mereka yang menjaga hati terpulanglah tuan-tuan, terpulang. Yang paling penting, kita kena ingat sungguh-sungguh, Allah sentiasa dekat dengan hamba-Nya. Bahkan tuan-tuan, dalam ayat tadi Allah menggunakan kalimah ibadi, artinya hamba-Ku. Hamba-Ku, artinya kalimah ibadi menunjukkan aku. Kita hamba-Ku, kata Allah. Allah manggil kita semua beritahu Allah terlalu cintakan kita ni, hamba-Nya. Allah tak sebut di kalimah lain, tapi kalimah ibadi merujuk kepada semua orang. Semua orang. Allah yang menciptakan manusia dan sayang pada kita semua. Menunjukkan bahawa bila sebut, apabila hamba-Ku bertentang diri aku, hamba-Ku tu, ibadi tu, hamba-Ku artinya orang yang ingat pada Allah SWT lah, yang ingat pada Allah sebagainya, tanya pada Allah subhanallah dan sebagainya. Dia menunjukkan bahawa Allah sentiasa cintakan kita. Dan kata Allah, fa inni qarib, aku sentiasa hampir dengan mereka, hampir dengan kita semua tuan-tuan. Cuba ingatlah sungguh-sungguh tuan-tuan. Macam kita lah kadang-kadang, bila tak bercakap, kadang-kadang kita menyendiri kan, kita cuba mencelakan diri. Kenapa tuan-tuan? Kita ada Allah, mengadu kepada Allah. Kita cuba usaha dapatkan dengan Allah, perbaiki diri kita. Kita juga tuan-tuan berusaha, jangan tunggu jadi baik untuk solat, tidak, tapi jadikan solat itu sebagai jalan untuk kita jadi baik. Kita cuba usaha menjadi yang terbaik, insya-Allah, mudah-mudahan. Jangan tunggu baik untuk baca Quran, tapi jadikan bacaan Quran tersebut sebagai langkah dan jalan untuk mendidik kita menjadi orang yang baik. Itu sebab tuan-tuan orang kata, kenapa tak baca Quran? Aku ni jahat lah, baca pun tak pandai, nantilah. Ya tuan-tuan, time tu lah kena baca. Time kita tengah buat kejahatan, kita tengah rasa macam tak baik, baca Quran. Mudah-mudahan hati kita terdidik dan jadi baik. Mungkin begitu tuan-tuan. Sebab ayat ni begitu pada kita, fa inni qarib. Dan begitu juga tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian. Saya tutup kuliah pada malam ini tuan-tuan. Sebab di ayat ni ada satu kisah yang menarik pada ayat ini tuan-tuan. Kisah di sebalik ayat ini. Satu hari tuan-tuan, ada seorang Arab Badui yang bertanya kepada baginda Nabi SAW tentang Allah. Soalannya lebih kurang macam ni. Dia kata, ya Rasulullah, benarkah Allah tu dekat dengan kita? Benarkah, dia kata, ataupun Allah tu jauh? Sebab dia kata macam tu. Dia tanya, ya Rasulullah, benarkah Allah tu dekat dengan kita? Ataupun sebenarnya Allah tu jauh?
Sebab kalau Allah tu dekat, jadi kita boleh bisik je pada dia. Macam kita dengan kawan dekat kan, dekat kan, bisik dengan kawan sebelah kan, sebagainya kan. Kau jauh, kita kena menjerit, oi, jauh sebagainya. Tu. Jadi bila macam itu tuan-tuan, Nabi diam seketika tentang jawapan ini. Nabi tak bagi jawapan, Nabi senyum. Lalu Allah turunkan ayat ini. Kan? Allah sebut, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila orang tanya kepada engkau wahai Muhammad tentang diri aku, kata Allah begitu pada mereka itu, aku sentiasa dekat dengan mereka. Bahkan kata Allah menggunakan ayat seterusnya, dan ayat ini menunjukkan bahawa tuan-tuan, Allah tak letakkan kalimah kul, artinya katakanlah tidak. Katakanlah tidak kan. Kadang-kadang ada ayat contoh akhir contoh, kita lihat dalam akhir Al-Kahfi, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilai. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kamu tu sebagainya, kata kul. Tapi ayat ini tak sebut kul pun. Allah sebut wa idza. Bukan kata kul sa'alaka, bukan. Ataupun kul fa inni, bukan. Tak ada. Maka katakanlah, bukan. Artinya bila mana orang bertanya kepada Nabi Muhammad tentang diri Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sendiri direct jawab, fa inni qarib. Sesungguhnya aku ini dekat hampir dengan mereka. Kalau kul katakanlah mereka tu dekat, maksudnya Nabi yang jawab. Tapi tak, Allah jawab sendiri. Ayat disebut nak mengatakan bahawa betapa Allah sangat-sangat dekat dengan hambanya. Subhanallah tuan-tuan, Masya Allah, Subhanallah. Allah Masya Muhammad menunjukkan bahawa ayat ini tuan-tuan, artinya menunjukkan istimewanya Allah. Sebab Allah sendiri nak bagi tahu kepada kita semua yang dia sangat dan sentiasa hampir dengan kita. Bila rasa jauh tu, kita sendiri yang rasa jauh sebenarnya. Sebab kita mungkin kurang istighfar, mungkin tak jaga solat, mungkin kurang baca Quran, kurang bangun malam. Itu rasa macam tu. Ataupun kita buat benda tu semua, tetapi hati kita masih kotor. Macam mana bersihkan hati? Kena perbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk dalam majlis ilmu, hati kita akan terdidik. Itu sebab kadang-kadang tuan-tuan, kita bangun malam, kita berpuasa, kita buat amal solat dan sebagainya, tapi kadang-kadang hati kita buruk, masih bersangka buruk dengan orang, masih buat bukan-bukan dan sebagainya. Artinya tuan-tuan, ada lagi part yang kita kurang tu. Mungkin barangkali kita kurang istighfar kepada Allah, kita kurang baca Quran mungkin. Istighfar berapa kali dalam sehari? Berapa pakcik? 13? 15? Sikit sangat tu Kak Long. Kalau kata 15 tu, 15 bahagi 5, 3 kali lepas solat, sikit sangat tu. Banyak sikit lah, tambah. Kan? Nak baca berapa istighfar? Tuan-tuan, para jemaah muslimin dan muslimat sekalian, baginda Nabi SAW beristighfar kepada Allah dalam satu hari. Dalam matan hadis yang sahih, kata Nabi beristighfar sebanyak 70 atau 100 marrah. 70 berapa? 70. 70 kali. Kan? Ataupun 100 marrah. Berapa kali tu? 100 kali Nabi beristighfar kepada Allah. Sedangkan baginda Nabi seorang yang maksum. Apa maksum? Terpelihara daripada dosa. Memang tak ada dosa, tapi kenapa beristighfar kepada Allah? Tuan-tuan, Nabi tak ada dosa. Syurga dah confirm. Tempat pula syurga bukan syurga di bawah, syurga yang paling tinggi, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, di sisi Allah SWT, sebab kasih Allah. Tetapi baginda tetap juga bangun malam, mendirikan solat, beristighfar banyak-banyak kepada Allah. Sampaikan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya, ya Rasulullah, kan boleh je kau duduk diam-diam, duduk goyang kaki, makan minum. Kenapa kau susah payah bangun malam, istighfar dan sebagainya ni? Kenapa nak buat ni? Apa kata Nabi? Wahai Aisyah, afala an akuna abdan syakur? Kata Nabi, salah ke Aisyah untuk aku jadi hamba yang bersyukur? Artinya tuan-tuan, Nabi tahu tempat dia maqam yang tertinggi. Nabi tahu dia tak ada dosa.
Tapi dia buat itu sebagai tanda syukur kepada Allah. Kita tuan-tuan, syurga belum confirm, entah-entah amalan pun belum diterima, tapi berlagak ya amat. Allahu Akbar tuan-tuan. Istighfar tak nak, apa pun tak nak, pilah. Kan kadang-kadang macam tu kan. Allah, jangan marah saya. Saya saja je buat macam tu. Okey. Nak gambarkan kepada kita ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Kita perbaiki diri kita sendiri tuan-tuan, agar Allah benar-benar dekat dengan kita, dan kita juga benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu sebab ayat ini tuan-tuan, kita ambil pendek-pendek sikit tuan-tuan, berkaitan dengan ayat ini. Allah sebut uji budak watadda izadaan. Artinya Allah nak pujuk kita sesungguhnya tuan-tuan. Mintalah kepada Allah. Allah akan perkenankan, ujib. Allah akan jawab, perkenankan, makbulkan. Tapi kita kena faham, Allah makbulkan perkenan kita bukan kadang-kadang tak semestinya direct. Tidak tuan-tuan. Kadang-kadang Allah tangguh sekejap. Sebab apa? Sebab Allah tahu mana yang terbaik untuk diri kita. Kalau kita minta sekian-sekian, contoh, ya Allah, luaskan rezekiku ya Allah, rezeki contoh perniagaan aku dan sebagainya. Kalau Allah makbulkan ketika itu, mungkin barangkali kita akan mendabik dada, kita akan sombong kepada Allah. Dan kadang-kadang sebab kita sibuk perniagaan kita, dulu kita dapat dengan Allah, jemaah di masjid dan sebagainya. Lepas perniagaan tu sibuk, kita pun tak pergi masjid dah, Quran pun tak baca dah, sebab sibuk berniaga, nak uruskan dan sebagainya. Sebab Allah tahan dahulu, tak apa, slow-slow, maintain apa yang ada dahulu dan sebagainya. Allah perkenankan tak? Perkenankan bila? Mungkin pada zaman anak kita nanti, ataupun zaman cucu kita nanti. Ataupun sebenarnya apa kita dapat pada hari ini bukan sebab doa kita, tidak. Tapi mungkin barangkali doa yang pernah dititipkan ataupun doa pernah dimohonkan oleh mungkin arwah mak kita, arwah ayah kita, ataupun arwah datuk kita. Kita dapat kebaikan kat situ. Itu sebab kata Allah, ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah akan perkenankan sahaja. Allah akan perkenankan kita apa yang kita minta, apa yang kita doa. Doa pada Allah, mintalah. Nak menunjukkan bahawa betapa sayangnya Allah kepada kita ni tuan-tuan. Dekat dengan kita, tunaikan. Siapa yang tunaikan kita kepada Allah tuan-tuan? Jadi kita bina hubungan baik dengan Allah SWT. Ibarat kita dengan mak ayah kita lah tuan-tuan. Itu sebab dan kali ini menggambarkan kepada kita tuan-tuan, sesungguhnya Allah sentiasa dekat dengan kita, bukan jauh pun. Bahkan kata Allah, falyastajibu li wal yu'minu bi. Ini bukan sebagai ini sebagai warning, beritahu Allah dekat dengan kita, dekat dengan hamba-Nya, kita semua. Allah akan perkenankan apa yang kita minta, apa yang kita nak. Tapi kata Allah ada ni sebagai warning dia, fal yastajibuli, maka sahutlah seruan aku, buatlah perintah aku, wal yu'minu bi, dan berimanlah sungguh-sungguh kepada aku, kata Allah. Ini syarat, susah ke syarat ni tuan-tuan? Kan? Tepuk dada tanya iman masing-masing. Ini syarat dia, dua je. Sahut seruan Allah, patuhi perintah Allah, yang pertama. Yang kedua, adalah beriman kepada aku, tu je. Nak menunjukkan tuan-tuan, Allahu Akbar. Allah menggunakan kalimah ini nak gambarkan kepada kita tuan-tuan tentang perbezaan dan sebagainya. Nak menunjukkan Allah sayang pada kita tuan-tuan. Sangat sayang pada hamba-Nya. Allah takkan biarkan kita terkapai-kapai kalau kita ditimpa ujian. Bagi mereka yang kuat bergantungan kepada Allah, timpa ujian, mereka dah syukur, alhamdulillah, mereka tambah dekat dengan Allah. Allah akan mudahkan urusan dan sebagainya. Kalau kata kita jauh daripada Allah, Allah akan biarkanlah tuan-tuan. Sebab bila kita buat benda ni, dua benda tadi, fal yastajibu li wal yu'minu bi, ikut perintah Allah, tunaikan perintah Allah, wal yu'minu bi, beriman kepada Allah. Kata Allah, la'allahum yarshudun, mudah-mudahan kamu itu, kata Allah, termasuk dalam golongan yang yarshudun, yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab tuan-tuan, ayat yang ringkas ini gambarkan kepada kita satu ayat yang nak menunjukkan bahawa Allah sentiasa berikan masanya, ruangnya untuk mendekati kita. Kita carilah luang tersebut untuk dekat dengan Allah.
Jadi last sebagai penutup tuan-tuan kuliah pada malam ini, pengajaran kita ambil daripada ini mengabarkan bahawa Allah betapa cintakan hamba-Nya, dan Allah sangat sayang pada hamba-Nya. Bahkan Allah sentiasa memperkenankan apa yang kita mohon, apa yang kita minta. Nak gambarkan bagi kita tuan-tuan, Allah sangat sayang. Jadi apa yang kita buat, doalah sentiasa kepada Allah, mohon sungguh kepada Allah. Dan waktu yang terbaik tuan-tuan, tuan tahu sendiri, waktu nak mengadu dan sebagainya, yang terbaik pada waktu tengah malam. Adapun waktu orang lain tidur, kita bangun menangis kepada Allah, mengadu sekian, insya-Allah kita ada kekuatan dan Allah akan membantu kita, dan Allah akan bagi petunjuk kepada kita, panduan dan kehidupan di dunia ini. Itu sebab tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, walaupun kita banyak dosa tuan-tuan, banyak buat keburukan dan sebagainya, Allah tak pernah membiarkan kita terkapai-kapai. Jadi kita carilah Allah, cari. Katanya Allah ada tuan-tuan. Di mana? Buat perintah Allah, dirikan solat, buat amal lain, baca Quran sungguh-sungguh, istighfar kepada Allah, merintih kepada Allah. Kita akan merasakan bahawa ya Allah, kita ni hamba yang terbaik. Itu sebab tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, amallah dengan ayat ini. Bila kita stres, kita down, ingat Allah sentiasa dekat dengan hamba-Nya. Ingat pada Allah. Itu sebab kadang-kadang kita ni tuan-tuan, minta masyarakat tuan-tuan, kadang-kadang time kita susah, kita ingat Allah. Kita sakit, Allah dan sebagainya, sakit dan sebagainya. Time kita senang, time kita sihat, kadang-kadang kita belagak, sombong, tak ingat Allah pun. Kan? Jadi kena perbaiki diri, ingatkan sungguh-sungguh, sesungguhnya Allah sentiasa dekat dan rapat dengan hamba-Nya. Dan ingat sungguh-sungguh, Allah akan perkenankan apa jua permohonan hamba-Nya. Tetapi ada juga kriteria bab doa dan sebagainya tuan-tuan, perlu dilihat juga. Bab doa pun ada kaedah tuan-tuan. Kita akan bincang akan datang insya-Allah, mudah-mudahan. Bukan kita paksa Allah. Ya Allah, aku nak tu ya Allah, kau mesti izinkan. Kau mesti bagi ya Allah. Kau tak dapat siap kau. Siap ugut bagai tuan-tuan. Ingat Allah tu pakcik ni ke apa? Kan? Jadi bab permohonan pun, bab doa pun ada untayan skrip doa yang amat cantik. Yang terbaik, gunakan ayat Quran sebagai doa. Doa Nabi Muhammad ada, doa Nabi Adam ada, doa Nabi Musa dan sebagainya. Kumpulkan tuan-tuan, amalkan, tu lebih terbaik. Ataupun ambil doa para ulama dan sebagainya. Dan keadaan kita buat kerja kita, Allah tahulah buat kerja dia. Jangan kita nak menyuruh Allah buat sekian. Ingat, apa jua keadaan kita tuan-tuan, kita buat untuk mendapatkan redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, setiap tingkah laku kita, setiap perbuatan kita, kita mengharapkan Allah redha kepada kita. Dan syukur sungguh-sungguh jika sampai ke hari ini Allah masih memberikan izin kepada kita untuk buat amal kebajikan. Sebab itu tanda yang terbaik. Bila mana Allah biarkan kita tuan-tuan, tak bantu kita, time tu tuan-tuan, Allahu Akbar, orang kata sebagai ibarat macam tak boleh hidup lah tuan-tuan. Kan? Jadi bila mana sekarang kita hidup, lebih peluang kepada kita untuk buat kebaikan dan sebagainya, gunakan peluang ini sebaik mungkin untuk mendidik diri kita menjadi hamba yang terbaik. Jadi cukuplah perkongsian pada malam ini. Mudah-mudahan sikit sebanyak membuka minda kita dan motivasi kita untuk kita berubah di yang terbaik, insya-Allah. Kita diuji dengan wabak COVID-19 ni, tadi terus bersangka baik, positif dengan Allah SWT, positif dan baik dan sebagainya. Mungkin ada kebaikannya tuan-tuan. Bila mana kita banyak masa di rumah, mungkin Allah nak kita perbaiki kehidupan keluarga kita. Sebelum ni sibuk di luar dan sebagainya, tapi bila di rumah banyak, kita cuba hidupkan keluarga kita dan keluarga yang terbaik. Usaha sama-sama untuk berjemaah di rumah. Usaha. Kita cuba yang terbaik. Cuba tak dapat zuhur, buat asar. Tak dapat subuh, buat zuhur. Tak dapat zuhur, buat asar. Tak dapat asar maghrib ataupun isyak dan sebagainya. Paling tidak tuan-tuan, usahakan untuk berjamaah di rumah. Dan para suami, saya pesan pada suami, memang saya marah kadang-kadang tuan-tuan, para suami jangan cengkelat. Apa cengkelat? Jangan pandang ringan, jangan nak lepaskan diri. Suami tanggungjawab didik keluarga dan sebagainya. Usaha dan latih untuk ajak isteri berjemaah sama-sama. Ajak anak-anak untuk jemaah sama-sama. Mungkin kadang-kadang tuan-tuan, kita tak tahu dalam
dapat solat yang mana yang Allah ketuk pintu hati anak kita. Mungkin waktu zuhur ke, hari sekian-sekian ke, anak kita pun insaf solat dan sebagainya. Suami kena usaha. Bahkan cuba juga hidupkan Quran dekat rumah. Kita tak tahu dekat ayat mana yang Allah sentuh jiwa kita. Kita tak tahu dekat part mana muka surat berapa yang Allah sentuh hati anak kita untuk berubah. Itu sebab tuan-tuan, ni peluang yang terbaik untuk kita perbaiki sungguh-sungguh keluarga kita, baru kita cebur dalam bidang masyarakat dan sebagainya. Apa juga keadaan pun, solat, Quran dan sebagainya. Kalau siang kita bekerja, tuan-tuan, malam, cuba malam. Maghrib kita cuba jemaah anak-anak kita sebagai besar anak-anak kita, mana kita jemaah sama-sama. Kumpulkanlah mana yang ada. Letak siap malam. Apa guna suami, tuan-tuan? Dah dapat kahwin, tak masyarakat, tuan-tuan, bukan kita marah, tidak, tapi ingat suami dia akan dibertanggungjawabkan dan amanah untuk keluarga tersebut. Isteri amanah kepada suami. Anak-anak juga amanah kepada ibu dan ayah. Jadi kena bersama-sama lah latih, tuan-tuan. Jangan kita nampak gah di luar, tapi dekat rumah kita gah juga, tapi sebab benda lain. Bab ibadat, tunjukkan kepada anak-anak. Jom solat berjemaah sama-sama. Usahakan latih, tuan-tuan, latih. Sampai bila, tuan-tuan? Nak tunggu pencen jadi imam, tuan-tuan, time tu baca pun tak betul lah, gigi tak tahu, tak jadilah. Time sekarang lah, tuan-tuan, ada masa yang terbaik. Waktu Covid ni lah mungkin Allah nak minta kita sama perbaiki kehidupan kita dalam keluarga. Suami perbaiki kehidupan suami. Isteri juga sebelum tak dapat nak masak untuk anak isteri sebagainya, sibuk sangat kerja dan sebagainya. Waktu PKP ni, kerja di rumah, work from home contohnya, masa ni lah untuk keluarkan skill-skill memasak, untuk ambil hati suami dan juga anak-anak dan sebagainya. Anak-anak juga belum ni sibuk dekat guru sekolah, aktiviti sana sini sebagainya. Sekarang dekat rumah dapat dengan adik-beradik, anak isteri, dengan mak ayah dan sebagainya, untuk kita bina keluarga kita mengikut keluarga sunnah Nabi SAW. Jadi ambil pedoman sama-sama. Saya juga ingatkan diri saya yang bercakap ini agar jadi yang terbaik, insya-Allah. Mudah-mudahan saya doakan sama-sama jadi saya yang terbaik, insya-Allah. Cukuplah perkongsian pada malam ini, mudah-mudahan kebaikan dan sebagainya. Sesungguhnya apa jua yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah dan buruk juga datang daripada Allah, tapi sebab dosa silakukan, keburukan dan sebagainya datang daripada Allah. Astaghfirullahalazim. Jadi tuan-tuan, yang baik amalkanlah, tuan-tuan. Yang tak baik tinggalkan. Kita usaha yang terbaik, insya-Allah. Mudah-mudahan. Jom kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ingat, Allah sentiasa dekat dengan kita dan Allah mengharapkan kita sentiasa berdoa, minta apa saja kepada Allah. Jangan lupa, mintalah apa saja kepada Allah, pasti Allah akan tunaikan. Sekian, aku qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.